Rapil Electric Bus kini mengubah sepenuhnya wajah pengangkutan awam di Malaysia, membawa teknologi moden yang senyap, mesra alam, dan sangat efisien ke jalan raya bandar-bandar utama. Bas elektrik ini bukan sahaja bertujuan untuk mengurangkan pencemaran udara dan kesan karbon, tetapi juga menampilkan rekaan futuristik yang jelas menonjol, sama ada di jalan raya atau di dalam showroom, menarik perhatian penumpang, pejalan kaki, dan penggemar otomotif dari pelbagai lapisan masyarakat. Dalam video ini, fokus kita adalah pada warna green white, yang dipilih sebagai warna terbaik untuk bas elektrik Rapil kerana ia bukan sahaja melambangkan kelestarian dan tenaga bersih, tetapi juga menyampaikan mesej profesional dan moden kepada semua yang melihatnya. Warna hijau pada badan bas memberikan simbolik mesra alam dan tenaga lestari, manakala warna putih yang bersih menambahkan sentuhan moden, segar, dan elegan, menjadikan setiap bas kelihatan seperti produk masa depan yang nyata di tengah-tengah bandar moden Malaysia. Apabila bas ini bergerak di jalan raya atau dipamerkan di showroom, warna green white memantulkan cahaya dengan cara yang menakjubkan, menonjolkan setiap kontur, lengkungan, lampu LED, rim, dan logo Rapil dengan cara yang sangat elegan dan futuristik. Rasa premium bas ini bukan sahaja dapat dirasakan melalui pandangan visual, tetapi juga melalui keselesaan perjalanan, kerana bas elektrik ini bergerak dengan senyap tanpa bunyi bising enjin diesel yang biasa kita dengar, memberikan pengalaman perjalanan yang lebih tenang dan santai kepada penumpang. Dari sudut pandangan pengangkutan awam, bas ini juga meningkatkan keyakinan orang ramai terhadap sistem Rapil, kerana ia jelas menunjukkan bahawa Rapil komited dalam usaha mereka untuk mengurangkan pencemaran dan menyokong bandar hijau yang mampan. Green white juga menambahkan dimensi psikologi positif, kerana warna hijau sering dikaitkan dengan ketenangan, keselamatan, dan kelestarian, manakala putih membawa perasaan bersih, teratur, dan profesional, menjadikan bas elektrik ini bukan sahaja praktikal tetapi juga menyenangkan untuk dilihat dan menaiki. Di bawah cahaya matahari, warna ini memantulkan sinaran cahaya dengan cara yang membuat setiap detail bas kelihatan lebih hidup, dari lampu hadapan yang terang, lampu belakang yang jelas, rim yang mengilap, sehingga logo Rapil yang menonjol di sisi bas. Reka bentuk kabin dalaman juga diselaraskan dengan tema mesra alam, dengan bahan yang lestari dan kemasan yang bersih, memastikan penumpang merasai pengalaman futuristik dan selesa setiap kali menaiki bas ini. Walaupun ramai orang lebih biasa dengan warna blue-white, yang sudah lama menjadi identiti visual Rapil dan terkenal di kalangan rakyat Malaysia, warna green-white menonjol sebagai simbol inovasi, perubahan, dan masa depan. Ia bukan sahaja menarik perhatian orang ramai kerana kelihatan segar dan berbeza daripada bas konvensional, tetapi juga memberi mesej bahawa Rapil serius dalam menerapkan teknologi hijau dan mengekalkan komitmen mereka terhadap kelestarian alam sekitar. Dari sudut pandangan pemasaran, green white adalah warna yang membezakan bas elektrik daripada bas sedia ada, menekankan bahawa ini adalah generasi baru pengangkutan awam yang moden, lestari, dan boleh dipercayai. Bas ini juga mempamerkan integrasi teknologi canggih seperti sistem bateri yang efisien, sistem pemanduan elektrik yang lancar, dan panel kawalan dalaman yang memudahkan pemandu, sambil memberikan keselesaan maksimum kepada penumpang dengan tempat duduk ergonomik, ruang kaki luas, dan pencahayaan dalaman yang mesra mata. Tambahan pula, penggunaan warna green white menjadikan bas ini lebih mudah dikenali sebagai simbol kelestarian apabila ia bergerak di jalan raya, sekaligus mendidik masyarakat tentang kepentingan penggunaan tenaga bersih dan pengangkutan mesra alam. Kesemua elemen ini, dari teknologi elektrik, keselesaan penumpang, hingga reka bentuk visual dan pemilihan warna, bersatu untuk mewujudkan pengalaman pengangkutan yang bukan sahaja praktikal tetapi juga inspiratif. Secara keseluruhannya, Rapil Electric Bus dalam green white bukan sahaja menonjolkan sisi moden dan profesional, tetapi juga menjadi lambang masa depan pengangkutan awam di Malaysia yang lestari dan inovatif. Warna ini menekankan bahawa perubahan kepada tenaga bersih bukan sahaja penting dari segi alam sekitar, tetapi juga dari segi imej dan persepsi rakyat terhadap pengangkutan awam yang moden. Bas ini menunjukkan bahawa Rapil bukan sahaja mengikuti trend global pengangkutan mesra alam, tetapi juga menetapkan standard baharu untuk bandar-bandar di Malaysia dengan identiti visual yang segar, teknologi terkini, dan pengalaman penumpang yang selesa. Jadi, apa pendapat anda? Adakah anda rasa warna green white sesuai untuk semua bas elektrik Rapil?
Komen di bawah, tekan like dan jangan lupa subscribe untuk lebih banyak video mengenai pengangkutan awam moden, inovasi teknologi hijau, dan perkembangan rapil di Malaysia.